Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, apabila ada kes CPR, kita mesti akan guna alat ini. Back valve mask. Okey, tengok back valve mask. Kenapa dinamakan back valve mask? Sebab ada banyak komponen yang bila kita gabungkan, dia ada mask, dia ada juga reservoir dekat bahagian belakang. Okey, reservoir ni boleh kumpul udara. Okey, sebagai contoh, okey, bila kita nak periksa reservoir ni rosak tak rosak, kita boleh buat macam ni. Kalau boleh faham, maksudnya tak ada bocor lah. Okey, kalau reservoir ni pasang kat belakang, mask pasang di hadapan. Okey, kemudian dia ada tubing boleh sambung ke oksigen tank, silinder oksigen. Nah, so dia ada bag, dia ada valve, dia ada reservoir dan dia ada banyak valve. Bag, valve ni yang warna merah, kadang dia main warna biru. Valve ni supaya udara ni boleh masuk satu hala saja. Kat sini pun ada valve, dalam ni pun ada valve. Okey, mask dia yang ni. Ini mask lah. Nah, back valve mask. Okey. So, bila CPR mesti kita guna oropharyngeal airway, OPA. Okey, cara masuknya daripada belakang, kemudian kita pusing. Baru masuk. Okey, ini untuk cegah lidah tu daripada halang kita punya saluran pernafasan. Kemudian kita pasang back valve mask. Kalau mangsa yang bukan trauma, kita boleh buat head tilt chin lift. Kalau mangsa yang trauma, kita boleh buat jaw thrust. Okey. Kemudian letak CE clamp. C dekat mask, E dekat bawah dagu dia ni. Supaya kita dapat tekap sepenuhnya. Tak ada udara yang boleh keluar di keliling-keliling mask ni. Okey. CE clamp. Kemudian kita tekan, janganlah tekan semua. Sebab dekat sini saja dah banyak udara. Sini saja ada gabung sekali reservoir dia, bag dia ada banyak sangat udara. Kita hanya perlu tekan 1/3 saja untuk kedua-dua paru-paru mangsa. Okey, 1/3 saja. Tekan sikit saja. Lepas. 1, 2, lepas. Okey. Kemudian CE clamp, tekan 1/3, bawa lah yang ni sekali dengan mangsa ke Jabatan Kecemasan. Okey, terima kasih kerana menonton.